Di antara cacatnya yang paling besar ialah buta mata kanannya. Seandainya dia Tuhan, sudah tentu dia dapat menghindarkan cacat celah yang jelas dapat dilihat di mukanya itu. Orang nampak tak benda ni? Orang tak nampak. Tak, cacat mata dia orang nampak lah. Cumanya orang tak. Macam hari inilah manusia. Kan? Manusia yang mengagungkan manusia lain. Disebabkan dia sekian, disebabkan dia sekian, disebabkan pangkat dia, disebabkan duit ringgit dia, disebabkan kemasyhuran dia, maka manusia memuliakan dia. Padahal huduh piang. Dia pakailah aksesori berjuta-juta pun dengan pakaian hebat dia, huduh pun. Tapi ramai tak duit ikut dia? Ramai juga. Pasal apa? Pasal duit dia. Tu dia punya hak huduh dia tu. Orang jadi kelam, hak huduh tu jadi tak nampak. Tak ada tuan hari ni, lambat-lambat. Tapi sebab dia terlalu kaya, semua orang tunduk kat dia, pakai ikut dia. Walaupun sebenarnya orang lain malu dengan kecacatan dan kehodohan dia tu. Sama macam Dajjal, subhanallah. Sama macam Dajjal. Bila dia buat keluar kemewahan yang melampau-lampau, siapa ikut dia jadi mewah, jadi ada nama, jadi masyhur, semua orang sanggup ikut dia.